Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kali ini saya akan membuat persembahan BMMB 3193 pengantar kesusasteraan Melayu. Sebelum itu, tak kenal maka tak cinta. Jadi, saya akan memperkenalkan diri saya dahulu. Saya Nurul Ain binti Muhammad Syuaib Badli, pelajar PISMP Bahasa Melayu Ambilan 2024-2029. Persembahan BMMB 3193 pengantar kesusasteraan Bahasa Melayu ini merupakan KPPB dengan subjek BMMB 3183 iaitu Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu. Jadi, di dalam persembahan atau pembentangan ini, saya akan menceritakan, menghurai dan mengupas tentang pemikiran yang terkandung di dalam cerita rakyat yang telah saya dan kumpulan saya lakonkan dalam subjek Fonologi dan Fonetik Bahasa Melayu. Saya dan kumpulan saya telah membuat lakonan untuk kisah Bawang Merah, Bawang Putih berdasarkan prosa tradisional cerita rakyat. Sebelum kita mendalami perkara-perkara lain yang lebih mendalam, saya akan memberikan sinopsis ataupun ringkasan berdasarkan kisah Bawang Merah, Bawang Putih. Kisah ini bermula di sebuah desa kecil dengan kehidupan bawang merah yang tabah tinggal bersama ibu tiri dan adik tirinya, si bawang putih. Walaupun sering dianiaya dan disindir, bawang merah tetap bersabar dan berbakti. Suatu hari, ketika mencuci kain di sungai, dia bertemu seekor ikan kaloi yang sebenarnya roh ibunya. Ikan itu menasihatinya agar bersabar dan merahsiakan pertemuan mereka. Namun, rahsia itu terbongkar dan ibu tiri membunuh ikan itu. Lalu, tumbuhlah labu berisi emas. Ketabahan bawang merah membawa kebahagiaan apabila putera raja jatuh cinta pada dirinya. Akhirnya, ibu tiri dan bawang putih menyesal dan bawang merah tetap memilih untuk memaafkan mereka. Pertama sekali, saya akan masuk pada tema besar untuk cerita Bawang Merah, Bawang Putih. Tema utama yang ingin disampaikan dalam kisah Bawang Merah, Bawang Putih ini adalah mengenai kemenangan kebaikan, kesabaran dan keikhlasan terhadap kejahatan dan kedengkian. Kerana kita tahu kisah ini, Bawang Merah merupakan seorang yang baik, tulus, ikhlas, melaksanakan segala perintah ibu tiri dan adik tirinya walaupun mereka bersifat kasar terhadap diri Bawang Merah. Dan dengan kebaikan itu, kesabaran dan keikhlasan itu telah membuktikan bahawa segala bentuk nilai baik ini merupakan sesuatu yang sangat penting dan pada akhirnya tetap akan menjadi kemenangan berbanding dengan segala keburukan dan perkara-perkara negatif yang mereka lakukan. Seterusnya, saya akan masuk kepada pemikiran yang terkandung dalam kisah cerita Bawang Merah, Bawang Putih. Kita pergi kepada pemikiran yang pertama, iaitu pemikiran tentang kebaikan akan menang mengatasi kejahatan. Pemikiran ini lebih kurang sama dengan tema yang telah saya ketengahkan tadi. Jadi huraian untuk pemikiran ini adalah walaupun bawang merah sering dizalimi, akhirnya dia memperolehi kebahagiaan dan keadilan, menunjukkan bahawa kejujuran akan membawa kemenangan. Jadi kisah ini berdasarkan sinopsis yang telah saya terangkan pada awal tadi juga telah menunjukkan tentang kebaikan akan menang mengatasi kejahatan. Kerana walaupun merah ini ditolak, diherdik, dihina oleh adik tirinya, oleh ibu tirinya kerana telah kehilangan ayah, kerana telah kehilangan ibu, Merah bersabar dan terus menjalankan hidupnya seperti biasa tanpa membuat balasan ataupun balas balik perkara buruk kepada ibu tiri ataupun adik tirinya. Jadi pada akhirnya Merah juga yang mendapatkan tuah dan mendapatkan menang, iaitu
dia mendapatkan labu emas daripada tulang ikan kaloi dan juga putera raja akan menikahi bawang merah. Kita pergi kepada pemikiran yang kedua, iaitu pemikiran tentang kasih sayang dan nilai kekeluargaan. Cerita ini menggambarkan pentingnya hubungan kekeluargaan yang harmoni. Ibu tiri dan bawang putih yang mementingkan diri sendiri akhirnya menerima balasan di atas perbuatan mereka. Jadi, dalam kisah bawang merah dan bawang putih ini, kita boleh lihat dengan jelas dan sangat ditunjukkan dalam cerita ini tentang kasih sayang kekeluargaan, kasih sayang ibu terutamanya apabila ibu bawang merah yang sudah meninggal dan rohnya masuk ke dalam ikan kaloi untuk sentiasa dekat dengan anaknya si bawang merah. Jadi itu telah menunjukkan kasihnya seorang ibu walaupun telah meninggal dunia. Dan untuk pernyataan ibu tiri dan bawang putih yang mementingkan diri sendiri akhirnya mendapat balasan itu ketika ibu tiri dan bawang putih mengaku seolah-olah labu emas itu milik mereka, putera raja telah menyindir secara halus tentang tulah yang bakal mereka timpa jika mereka menipu. Jadi di situ mereka sudah takut dan sedar akan kesalahan mereka, kerana jika mereka menipu dan terus menipu, maka mereka akan mendapat tulah dan tiada kebaikan ataupun apa-apa manfaat jika mereka menipu. Yang ketiga, pemikiran tentang kepentingan sabar dan tabah menghadapi ujian. Watak bawang merah menunjukkan sikap tabah dan tidak melawan walaupun dirinya dianiaya, dan perkara ini menggambarkan nilai moral kesabaran yang sangat tinggi. Jadi, berdasarkan kisah bawang merah dan bawang putih ini, pemikiran yang dapat kita tafsirkan berdasarkan kisah tersebut adalah sabar dan tabah walaupun menghadapi apa sahaja. Daripada kisah ini, walaupun merah ini kehilangan ibunya, kehilangan ayahnya, kehilangan keluarganya, bawang merah tetap bersabar, tetap tabah menghadapi segala ujian yang Allah telah kurniakan buat dirinya. Berdasarkan kisah bawang merah bawang putih, terdapat beberapa nilai yang kita boleh kaji dan teroka untuk dijadikan bimbingan, panduan dan juga dorongan untuk kita buat perkara-perkara baik berdasarkan nilai-nilai yang telah ditunjukkan dalam kisah tersebut. Nilai pertama yang kita boleh ambil daripada kisah bawang merah dan bawang putih ini iaitu nilai kasih sayang. Perkara ini telah saya ulang banyak kali daripada permulaan cerita kerana ini adalah penekanan utama di dalam kisah ini, iaitu hubungan antara bawang merah dan ibunya yang menggambarkan kasih seorang ibu yang kekal walaupun selepas kematian. Contohnya seperti tadi, roh ibu bawang merah menjelma sebagai ikan kaloi untuk menenangkan dan melindungi anaknya. Jadi di sini kasih ibu ni kita boleh lihat kasih ibu ini sangat tidak ternilai bandingnya, tiada tolak bandingnya. Jadi nilai kasih sayang yang diterapkan dalam kisah ini jelas dan boleh diambil pengajaran lah daripada kisah ini. Kedua, kita akan pergi kepada nilai kesabaran. Bawang merah tabah, sabar menghadapi penderitaan akibat kezaliman ibu tiri dan adik tirinya tanpa membalas dendam. Jadi, antara contoh babak yang saya boleh keluarkan, yang saya boleh ceritakan di sini, iaitu ada satu babak di dalam kisah bawang merah ini, berdasarkan cerita yang kami telah lakukan ini, ada satu babak di mana ibunya memasak ikan kaloi, iaitu roh arwah ibu bawang merah. Di sini, bawang putih dan ibu tirinya telah tahu bahawa ikan kaloi itu adalah roh untuk ibu bawang merah, tapi mereka tetap memasak kerana ingin menyakitkan bawang merah. Tetapi bawang merah walaupun sedih, duka dan duka, beliau masih sabar untuk menghadapi segala ujian itu kerana ada terdapat dialog di mana
bawang merah menyatakan saya cuma mahu kasih sayang, saya cuma mahu keluarga. Jadi di situ kita boleh lihat bahawa bawang merah ini sangatlah merayu-rayu dan meminta belas kasihan daripada ibu tirinya dan juga bawang putih tanpa memarahi ataupun menyimpan sifat dendam terhadap mereka. Ketiga, nilai pemaafan. Bawang merah sanggup memaafkan ibu tiri dan bawang putih walaupun mereka telah menzaliminya. Jadi, contoh babak yang boleh saya ketengahkan dalam lakonan filem Bawang Merah Bawang Putih ini, berdasarkan kisah Bawang Merah Bawang Putih ini sendiri pun, pada akhirnya Bawang Merah memaafkan ibu tiri dan bawang putih walaupun atas berbagai salah, dosa, silap, sindiran yang telah mereka lakukan kepada bawang merah. Jadi di sini menunjukkan betapa hebatnya sifat dan nilai kemaafan ini. Jadi contoh dialog yang terdapat dalam lakonan Bawang Merah Bawang Putih ini adalah sesal tidak akan mengubah semalam. Namun, keinsafan mampu mencipta esok yang indah. Jadi di sini jelas kita lihat bahawa bawang merah memaafkan ibunya tanpa menyimpan sifat dendam ataupun sifat ingin membuat buruk balik kepada mereka. Kisah bawang merah bawang putih ini syarat dengan pengajaran yang kita boleh lihat dan kita boleh rungkai agar boleh dijadikan pengajaran agar kita mengikut ataupun tidak mengulangi kesilapan yang telah dilakukan. Pengajaran pertama yang kita boleh ambil daripada kisah bawang merah bawang putih ini iaitu kita hendaklah sentiasa sabar dan ikhlas kita ketika menghadapi ujian hidup. Seperti bawang merah, kesabaran dan keikhlasan membawa ganjaran dan kebahagiaan. Jadi kisah bawang merah yang di mana bawang merah ini kehilangan ibunya, kehilangan ayahnya, diherdik, tidak diindahkan oleh ibu tirinya, oleh adik tirinya dan pelbagai lagi ujian hidup yang bawang merah ini hadapi. Bawang merah tetap sabar dan ikhlas menghadapi ujian itu. Jadi kita juga perlulah sentiasa sabar dan ikhlas ketika menghadapi ujian kerana pada akhirnya akan ada ganjaran dan kebahagiaan untuk kita kerana Tuhan tidak akan membebankan sesuatu kaum jika kaum tersebut tidak mampu menghadapinya. Jadi, Tuhan tahu kita mampu untuk menghadapi ujian tersebut dan percayalah bahawa selepas hujan pasti akan adanya pelangi. Pengajaran kedua adalah kita hendaklah menjauhi sifat tamak dan dengki. Sifat tamak ibu tiri dan bawang putih menyebabkan mereka hidup dalam penyesalan. Di sini babak di mana ibu tiri dan bawang putih melihat hasil labu emas yang telah ditanam oleh bawang merah. Jadi mereka tamak melihat emas tersebut. Jadi mereka pun mengaku bahawa labu emas itu adalah milik mereka. Padahal mereka sedang menipu. Jadi mereka takut terkena tulah dan juga apa-apa kesan kebelakangan yang mungkin akan menimpa mereka. Jadi mereka pun mula menyesal. Jadi di sini kita perlu menjauhi sifat tamak dan dengki ini kerana ini merupakan sifat negatif yang harus kita jauhkan kerana orang tamak selalu rugi. Jadi sifat ini akan mendatangkan kemudaratan kepada diri kita sendiri pada akhirnya. Pengajaran ketiga yang boleh kita lihat daripada kisah bawang merah bawang putih iaitu kita hendaklah memaafkan kesalahan orang lain dan tidak berdendam. Sebagai contoh, bawang merah telah menunjukkan contoh insan yang berhati mulia apabila bawang merah memaafkan orang yang menzaliminya. Jadi, kita juga harus memaafkan kesalahan orang lain dan tidak berdendam. Walaupun berat apa sekali
betapa besarnya, betapa beratnya kesalahan orang itu terhadap diri kita, kita harus ikhlas, redha dan memaafkan tanpa berdendam. Kerana pada akhirnya, jika kita memiliki sifat tidak memaafkan, sifat berdendam, perkara-perkara itu juga yang akan memakan diri kita sendiri. Kerana hidup kita dan hati kita tidak tenang kerana memiliki sifat-sifat tersebut. Jadi, kita perlu memaafkan dan berlapang dada. Walaupun perkara itu agak sulit untuk kita lupakan, namun memaafkan adalah cara melepaskan dan mengikhlaskan adalah yang paling baik. Itu sahaja daripada saya. Selesai sudah tugasan hamba. Perkara baik, jadikan pedoman. Andai ada terlanjur bicara, salah silap, harap dimaafkan. Jadi, sekian daripada saya. Terima kasih.